Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carrie Love. Kawan-kawan, selamat pagi setelah sekian lama tak bersiar di channel kedua ni. Maklum, bila cucu balik, handphone ni cucu punya. Nenek kan, kalau dengan anak memang takkan dapat orang sentuh handphone Kak Nur. Tapi kalau dengan cucu, tapi dia kawal lah. Bukan kita bagi suka-suka macam tu, tak. Ada waktu je dia memang boleh pegang. Nama pun nenek kan. Jadi bila ada cucu tu kadang-kadang Kak Noh memang tak sempat lah nak pegang handphone yang ni. Okay, hari ni Kak Noh nak kongsikan kawan-kawan. Kawan-kawan dah tahu kan Kak Noh dah kahwin dengan suami yang berketurunan India. Lebih 30 tahun. Okay, 30 tahun lah. Okay, maknanya. Tapi Kak Noh tak pernah beli sesuatu pakaian daripada orang India. Sebenarnya teringin, tapi kadang-kadang macam sari tu agak susah sikit. Macam kurta atau yang macam lengga yang panjang tu kan rasanya boleh, tapi tak pernah berkesempatan. Okay? Tapi nanti bulan 5 adik Kak Noh nak kahwinkan anak dia yang perempuan, yang kembar. Tapi kita kahwinkan yang kakak dululah. Okay? Jadi ada tema untuk pakaian makcik-makcik dia iaitu Bollywood. Okay, bila Bollywood ni kita tahulah pakaian-pakaian yang ada di kalangan masyarakat orang India. Hindustan pun ada ya. Jadi Kak Noh pada mulanya ingat nak cari sendiri, tapi kita tak berapa pandai sangat. Jadi Kak Noh mintalah pertolongan daripada adik ipar Kak Noh yang bongsu. Okay, yang perempuan satu-satunya. Kak Noh cakap kat dia, tolong carikanlah kakak nak buat tema baju untuk anti-antinya anak buah lah. So dia belikan, tapi disebabkan adik ipar ni dia tak nak, jadi benda tu jadi hadiah. Bukan jadi Kak Noh kata nanti bagi tahu depan. Berapa kali Kak Noh tanya harga, dia takkan jawab. Itu adik ipar Kak Noh. Dia takkan jawab. Jadi Kak Noh minta belikan satu untuk Kak Noh, satu untuk girl Kak Noh tu. Jadi Kak Noh pilih warna hijau. Ini dia bajunya, nampak? Ni, Kak Noh memang minta warna hijau ni, hijau turquoise je. Ni. Jadi hari ni Kak Noh pertama kalinya memakai pakaian ni, kita tengoklah sesuai ke tidak Kak Noh ni kan. Pakai baju ni. Okey, kita tunggu tengok macam mana nanti. Okey kawan-kawan, hai. Cak. Cantik tak? Cantik tak kawan-kawan? Cantik tak? Kak Noh pakai tudung warna hijau lah. Ni. Ini baju dia. Nak jauh sikit ke tak boleh? Ni dia. Ni Kak Noh minta saiz yang agak besar sedikit. Sebab Kak Noh tak nak dia agak ketat kan. Sebab dia baju selalu ni dia agak ketat. Tapi alhamdulillah yang ni cantik. Cantik tak kawan-kawan? Cantik kan? Nanti Kak Noh pakai macam ni lah. Sebab ni yang ni baju ni dia juga jadi macam pertandingan lah. Siapa makcik-makcik yang paling lawa pakai baju Bollywood ni. Ni. Kalau nak jauh sikit nanti nampak cantik lah. Kan? Ni dia kawan-kawan. Baju yang dihadiahkan. Sebab dia Kak Noh tak bayar. Jadi Kak Noh tak tahu berapa harga. Tapi it is seriously so beautiful. Sangat-sangat cantik. Kan? Dia agak terbuka kat sini. Tapi disebabkan Kak Noh pakai loose, jadi dia tak nampak. Kak Noh punya ni tak nampak. Dia sebenarnya boleh pakai bawah, letak kat bahu kan. Tapi bila pakai macam ni kan cantik. Cantik kan? The first baju Indian baju yang Kak Noh pakai. Okay? Yang asalnya dibeli tapi dihadiahkan oleh adik ipar. Untuk adik ipar, thank you so much adik. Adik Kak Noh nama dia Navanis. Sekarang dia panggil Amoy lah. Okay? Thank you Amoy. It is cantik dek. Cantik sangat-sangat. Okay, terima kasih. Jadi kita boleh buat macam ni pun cantik. Kan? Dia memang cantik. Dia menutup. Sebab dia kain ni labuh, dia menutup. Cantik kan?
tak apalah, kita perasan diri kita cantik kan. Daripada orang lain, kita puja diri sendiri lah kawan-kawan. Simple, sangat mudah. Ni. Cantik lah. Adik, terima kasih banyak-banyak sebab hadiahkan baju ni dekat kakak dengan anak kakak juga. Kak Noh tak tahu berapa harga yang dia beli. Tapi seriously dia memang banyak kali Kak Noh tanya, berapa dek, how much dek, how much. Dia takkan dia respon semua mesej yang lain, tapi bab harga tu dia tak respon langsung. Sekali lagi, thank you. Sebenarnya Kak Noh belum, dia nak tengok Kak Noh pakai, Kak Noh belum bagi lagi. Jadi hari ni Kak Noh ambil gambar untuk dia tengok lah. Kan? Untuk dia tengok kakak ipar dia pakai ni. Sekali lagi, thank you dek. Okay, itu sajalah hari ni Kak Noh punya video pasal baju ni. Cantik kan kawan? Kak Noh favourite dulu, Kak Noh suka warna biru, tapi macam warna biru tu kurang sesuai dengan diri Kak Noh. Sekarang Kak Noh memang memilih warna hijau untuk diri Kak Noh. Sekarang Kak Noh lebih suka hijau daripada dulu suka biru. Okay, itu saja video Kak Noh hari ni. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.